Maman kat daerah Gemencih popular daripada tempat lain. Kalau pergi tempat lain, kenal lah Maman. Tak kenal daun apa. Dia macam pelik kan. So kat sini yang famous . Mungkin orang tu rasa sekali, sedap lah Maman ni. Boleh masak, boleh makan hari-hari. Dia bukan setakat nak makan pada waktu hari raya ya. Konon cara kita boleh makan. Pekan Gemencih, Negeri Sembilan. Negeri kaya dengan adat perpatih dan warisan budaya. Di sebalik sejarah bangunan lamanya, menu warisan yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat tetap dijulang. Maman atau nama saintifiknya Cleomedgyandra ditanam di sekitar daerah ini, tumbuh menegak dengan batang kemerahan serta berdaun kecil. Rasanya pahit menjadikannya unik dalam masakan tradisi Nogori. Kini di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, ia telah diusahakan secara komersial. Bermodalkan meja papan buatan tangan sejak tahun 2015, Nur Afiza Badudin, 32 tahun, atau mesra dipanggil Fiza, antara generasi muda yang mengusahakan daun maman di daerah ini. Baginya maman bukan sekadar sayuran kampung, tetapi menjadi hidangan pilihan warisan turun-menurun keluarganya. Maman ni di Negeri Sembilan, daerah Gemencih saja yang popular. Memang kalau hari biasa, orang Gemencih yang akan beli. Dulu orang tak kenal sangat Maman ni. Masa saya mula-mula buat, kita jarang-jarang jumpa Maman ni dekat media sosial. Bila kita rajin promote, orang akan kenal kita. Dah start daripada lepas 2017, orang dah start dah permintaan tinggi. Kebiasaannya pada waktu petang, Fiza mula mencabut hasil tanaman maman di kebun. Daun maman yang tumbuh tinggi dan berbunga dipilih, tanda sudah cukup matang untuk dipungut. Bagi menjaga kualiti jualan maman sebelum dipasarkan, akar pokok maman perlu dicuci bersih. Dekat kedai saya jual maman batang merah. Maman batang merah ni dia bila masak dia goreng. Dia tak keluarkan air yang banyak. Betul dia tahan lasak. Kalau kita tinggalkan dalam satu hari, dia masih okey lagi. Maman ni menjadi bila musim panas. Dia akan tumbuh dengan cantik dan membesar dengan cantik. Kalau musim hujan, dia sensitif dengan kandungan air yang banyak. Lepas tu menyebabkan dia punya batang jadi lombik, daun dia akan kuning-kuning. Lepas saya balik dari kebun tu, saya akan terus angkat letak kat saya punya para yang saya dah buat untuk tebarkan maman tu, supaya bila saya siram, nanti embun malam tu dia akan sogarkan lagi saya punya maman untuk saya jual ke pasar. Menjelang malam, Fiza akan menyiram tanaman ini dengan air bagi memastikan kelembapannya kekal dan daunnya tidak mudah layu sehingga keesokan harinya. Titik uap air yang melekat di setiap helaian daun menandakan proses pengembunan sedang berlaku. Jeruk maman dihasilkan secara tradisional hanya dengan menggunakan beberapa bahan, antaranya garam, cili padi dan nasi. Daun maman akan direndam di dalam bekas selama 4 hari, bergantung kepada tahap masin yang diinginkan. Jeruk tu popular di daerah Pantai Timur. Tapi orang Gemencih susah nak menerima jeruk tu. Jadi saya buat untuk diorang rasa, jeruk ni sedap sebenarnya. So kita pun boleh makan juga. Kita boleh buat ulam juga daripada jeruk tu. Makan dengan ikan goreng. Sedap. Cara tradisional ini dilakukan bagi memastikan daun maman disalut rata dengan bahan yang lain. Ia turut membantu jeruk untuk tahan lama sehingga sebulan jika disimpan di dalam peti sejuk dan bekas yang tertutup rapat. Pasar Awam Gemencih. Lokasi utama masyarakat tempatan mendapatkan pelbagai jenis bahan segar untuk masakan harian. Di sebuah gerai kecil bersebelahan Pasar Awam, di sinilah Fiza mencari rezeki setiap hari ditemani ibunya.
Bermula jam 8 pagi, mereka sudah memulakan perniagaan menjual daun maman batang merah yang diperoleh dari kebun penduduk setempat. Dia pun guna jugalah untuk masakan dia. Kita guna ni sebab dia wangikan kita punya juadah. Betul, semua ni pun kita ambil kak. Batang ekor kan kita ambil, yang daun-daun yang lebar-lebar ni semua kita ambil. Petik macam ni kalau panjang macam ni kita korek yang dua. Macam ni Lepas tu kita petik macam ni korek yang dua, petik. Lepas saya habis graduate diploma, saya balik kampung. Pakcik saya kata, try lah jual maman. Sebab masa tu musim raya haji kan. So mesti orang nak ramai kan. Okey lah, saya try lah. Tamu-tamu menggalakkan. Menjual maman ni boleh menjadi pendapatan lumayan lah. Kalau hari biasa, kita boleh jual 500 hingga 1 kilo sebulan. Suasana mula hidup apabila pelanggan datang membeli daun maman. Ada yang datang dari jauh. Ada juga penduduk di sekitar daerah ini yang sudah biasa ke sini. Antaranya, Nurmah Majid, 65 tahun, penduduk dari kampung Seri Asahan, antara pelanggan setia Fiza. Bagi Nurmah, daun maman sudah sebati dengan selera keluarganya. Dari anak hingga ke cucu, mereka membesar dengan hidangan maman yang menjadi kegemaran setiap kali berkumpul bersama. Dia katakan setiap bulan, sebulan 2 kali lah makcik masak maman. Anak cucu makcik kalau balik, dia tanya, boleh maman mak tu masak tak? Anak cik tanya. Jadi ada cucu orang tu cukup rumah dia. Kalau dia makan, sampai 5 kotor lah ayam dia makan. Kalau satu keluarga 5 kilo lah. 5 kilo sebab kan anak nak beri sikit, ini sikit. Kalau batang hijau tu dia cantik kan. Tu banyak air. Dia nak maman, sikit lah. Dia apa balik boleh dapat Kurang apa sikit lah. Kalau kita batang hijau tu dia banyak air. Dia ada sikit dia ikan. Dia sebab macam ni lah dia kurang cantik lah sikit. Selalu yang batang hijau tu kan cantik ya. Sebab dia batang hijau tu kumbang tanah kan. Dia tak wangi. Setiap pagi Fiza memulakan rutin hariannya dengan menghantar daun maman kepada pelanggan di sekitar Gemencih. Antara pelanggan tetapnya adalah Nerizan Abdullah, 66 tahun, penduduk tempatan yang cukup menggemari hidangan tradisi Negeri Sembilan. Bagi generasi seusianya, resepi turun-menurun ini bukan sekadar sajian, tetapi warisan yang terus dijaga melalui pengalaman memasak di dapur. Ini sejenis masakan yang kita tak boleh nak otak-otak lah, macam nak tambah tu, tambah ni, macam jenis masakan ada tak sat bujian motor, bubur tu tak. Dia tak macam tu. Dia asal dia maman, santan, kelapa, santan, asam, dia kena seimbang. Ataupun nak lebih sedap, kita kalau kita masak maman ni biasanya beli santan, kita memang santan dahsyat kan. Kita letak air kelapa. Selain menjual kepada pelanggan di sekitar kampung, Fiza juga turut menghantar daun maman ke restoran yang setiap hari menyediakan juadah rendang maman kepada para pelanggan. Sebab orang cari tu mungkin orang tu rasa sekali, sedap lah maman ni. Boleh masak, boleh makan hari-hari. Dia bukan setakat nak makan pada waktu hari raya ya, pada waktu keramaian. Kono cara kita boleh makan. Tak kono cara tu yang orang tak boleh makan tau. Bau siang tadi. Dia tak ada locor, dia tak ada berair, tak ada apa. Cik campur apa? Bunga pun kita ambil cik. Bila bunga ni yang buat manis ni, yang sedap ni. Okey dah balik. Campur ayam rasanya. Campur ayam. Ayam tolong. Sebelum dijual, Fiza memeriksa setiap daun maman bagi memastikan hanya yang segar dan sesuai sahaja digunakan dalam masakan. Di dapur rumahnya, persiapan dimulakan secara tradisional. Kayu api dinyalakan untuk mendapatkan haba yang sekata. Cara tradisional menjadi pilihan Fiza kerana mampu mengekalkan aroma dan rasa asli juadahnya. Daun maman yang pahit secara semula jadi, lazimnya memerlukan kawalan haba yang tepat
agar rasa hidangan kekal seimbang dan tidak terlalu pahit. Kalau saya masak, saya akan ikut ajaran mak saya lah. Contoh mak saya cakap, kalau maman tu 2 kilo, santan mesti 2,5 kilo untuk elakkan dia jadi pahit. Lepas tu, kita kena lebihkan sikit asam untuk elakkan pahit maman tu. Dalam kesibukan berniaga, Fiza tetap gemar bereksperimen tentang menu baharu berasaskan daun maman. Antara olahan baharunya ialah masak lemak jeruk maman bersama ikan jenahak yang mana ia menjadi gabungan rasa yang unik. Bahan seperti asam keping dan santan yang banyak memainkan peranan penting untuk mengelakkan daripada maman terlalu pahit. Jika dahulu maman hanya dimasak sebagai rendang, kini ia diinovasikan menjadi hidangan moden tanpa menghilangkan keaslian tradisi Negeri Sembilan. Menu yang rare yang saya pernah jumpa, masa tu saya ada kat kedai. Saya borak-borak dengan customer saya sebab dia hari-hari beli maman kat saya kan. Abang masak apa lah? Boleh tak cerita sikit kan? Abang masak rendang kari maman. Ya ke bang? Sedap ke? Sedap. Cuba kau try. Betul saya buat. Oh, betul lah sedap. Memang lain pada lain. Memang. Rendang kari maman. Gabungan rasa pahit daun maman serta rempah tradisi menjadi keunikan hidangan ini. Bagi memperoleh pendapatan sampingan, Fiza turut mengusahakan penjualan rendang maman secara dalam talian. Setiap tempahan akan dimasak mengikut jumlah pesanan, sekaligus bagi memastikan kesegaran dan kualiti hidangan terpelihara. Rendang maman bukan sahaja digemari masyarakat tempatan, malah turut mendapat permintaan dari pelanggan luar daerah seperti Tampin, Seremban dan Melaka. Bagi Fiza, ini merupakan caranya untuk memperkenalkan keunikan rasa rendang maman ke seluruh negeri, agar hidangan ikonik Gemencih ini turut dikenali di luar kawasan. Sebab Acik suka makan maman kan. Kalau nak masak sendiri kadang tu manis sebab tinggal 2 orang kan. Bila dia teragak kan, pelipun netizen pun dia senang kan. Dia pun masakan maman ni memang masakan tradisional orang Cik. Sedap ni. First time nak cuba Rasa. Macam mana masak rasa daun maman? Sedap. Walaupun saya berasal daripada Negeri Sembilan, ini sebenarnya kali pertama saya mencuba juadah menggunakan daun maman ni. Ia sebenarnya taklah terlalu pahit macam orang selalu cakap. Rasanya ada sedikit masam dan juga berlemak. Jadi bila dia dimasak lemak seperti ini, rasanya seimbang dan mudah untuk diterima. Sedaplah Fiza. Momen saya paling ingat kita rewang. Kita rewang sesama, kita masak sama. Itu yang buatkan saya rasa macam seronok sebenarnya kalau kita masak sama kan. Itu memori keluarga. Saya masih ingat memori masa saya dapat sebidang tanah untuk tanam maman dengan ayah saya. Memori tu memang susah nak lupa lah, sebab saya dapat menjalinkan ukhuwah antara keluarga saya. Rasa maman sudah sebati dengan masyarakat di sini. Ia menjadi pilihan sebagai lauk harian dan hidangan utama ketika perayaan. Maman kat daerah Gemencih popular daripada tempat lain. Kalau pergi tempat lain, kenal lah maman. Tak kenal daun apa. Saya tak nak warisan kita dilupakan. Kalau kita lupakan kita punya sejarah maman, so anak muda takkan rasa. Maman mungkin tampak biasa di mata orang luar, tetapi di Gemencih, ia menjadi sebahagian kehidupan masyarakat di sini. Selagi masih ada yang memelihara hidangan warisan ini, maman akan terus ada dalam setiap hidangan harian dan kenduri di negeri penuh adat ini.
Macam kita daun kulit lah.